Busana Melayu tradisional merupakan pakaian tradisional, warisan dan budaya di Malaysia. Sebelum kedatangan Islam, orang Melayu dipengaruhi dengan agama Hindu-Buddha. Pada sebelum ini, orang Melayu hanya menggunakan pakaian yang ringkas seperti menutup beberapa bahagian sahaja. Pada abad ke-7, Islam mula tersebar luas di tanah Melayu. Di kesempatan itu, mereka mempengaruhi pakaian yang lebih sopan secara berperingkat. Pada abad ke-13, pengaruh Islam mula meluas di tanah Melayu dan diterima ramai oleh masyarakat tempatan. Baju sikap raja ialah satu jenis pakaian tradisional yang sinonim dengan golongan bangsawan atau diraja dalam kebudayaan Melayu, khususnya dari negeri-negeri di Pantai Timur seperti Terengganu dan Kelantan. Baju sikap raja sering dipakai oleh sultan atau pembesar dalam istiadat seperti pertabalan, majlis perkahwinan diraja atau majlis adat istana. Dilengkapi dengan keris selit dan busur serta anak panah mencerminkan kewibawaan seorang sultan bagi memimpin rakyat jelata. Baju sikap Laksamana merupakan salah satu pakaian tradisional yang melambangkan kebesaran dan ketinggian darjat seseorang dalam struktur kepimpinan, khususnya dalam konteks warisan Kesultanan Melayu. Baju sikap Laksamana ini diperbuat daripada kain berkilat seperti songket atau kain tenunan sutera.
Baju hias merupakan salah satu jenis pakaian tradisional yang sering digunakan dalam acara adat dan kebudayaan Melayu, khususnya di negeri-negeri seperti Kelantan, Terengganu atau Johor, serta beberapa kawasan di Indonesia seperti Sumatera. Ciri-ciri baju hias lazimnya berwarna-warni serta berhiaskan berwarna emas. Diperbuat daripada kain songket atau kain yang berkilat serta dihiasi dengan benang emas atau sulaman bunga. Baju kurung tradisional ini berpotongan lurus dan longgar, melambangkan kesopanan dalam budaya Melayu. Selendang ini berfungsi untuk menyembunyikan senjata selit bagi menjaga keselamatan para wanita orang Melayu. Mari sama-sama kita hayati keindahan dan kehalusan busana Melayu. Sekian.